السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Dan insyaAllah malam ni kita akan menutup risalah kita ni yang telah kita baca sekian lama, iaitu risalah bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi, yang telah lama kita ambil masa membahas isu-isu yang ada dalam buku ni. Bermula kuliah kita menggunakan buku ni ialah pada 14 Januari 2023. 2 tahun, dekat-dekat 2 tahun. 14 Januari 2023 kita buka buku ni. Dan malam ni insyaAllah kita akan tengok semua sekali sepintas lalu lah apa yang dah kita lalui daripada perjalanan panjang membaca risalah ini. Kalau kita tengok buku ni ataupun risalah ni, ianya sebenarnya adalah sebuah kajian yang fokus kepada satu masa. Nama risalah pun sebut bantahan ulama kurun ke-6. Kurun ke-6 Hijrah, iaitu tahun 500 Hijrah ke 600 Hijrah yang awal ni, itu disebut kurun ke-6. Pada waktu itu khalifah yang memerintah ialah dalam dinasti Abbasiyah ataupun khalifah daripada Abbasiyah. Yang paling menonjol pada waktu itu yang bernama An-Nasir Lidinillah. Dia ni ialah khalifah yang hidup dan khalifah yang berada pada fasa tempoh itu, tempoh kurun 600 Hijrah. Dan khalifah ini pun sendiri kalau kita tengok, dia termasuk daripada kalangan khalifah yang ada ilmu. Bukan khalifah yang hanya menurut apa yang dicadangkan oleh penasihat semata-mata. Tapi bila mana sebut khalifah ni, dia punya naungan dia besar, luas. Dia bukan sebuah negara macam sistem kepemimpinan zaman kita ni. Ada presiden, ada Perdana Menteri, ada raja, ada macam-macam kaedah pemerintahan. Jadi ianya lebih kecil kawasan dia. Jadi khalifah yang utama dibantu oleh gubernur-gubernur kawasan. Walaupun khalifah ini An-Nasir Lidinillah ni tidaklah termasuk daripada orang yang terlibat dengan semua benda-benda yang dibahaskan dalam risalah. Khalifah tak terlibat sangat dengan penyelewengan-penyelewengan apa-apa benda yang tak berapa jelas daripada amalan-amalan kelompok sufi. Tapi suasana pada zaman itu, sebab ada beberapa tokoh-tokoh besar. Kalau kita tengok pada kurun ke-6 Hijrah ni, 3 tokoh besar, 3 orang tokoh besar. Yang pertama ialah Fakhruddin Ar-Razi, yang telah menulis tafsir yang terkenal iaitu Mafatihul Ghaib. Yang kedua ialah Imam
Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Dan memang buku kita ni pun kalau kita tengok, kita baca setiap bab, daripada bab pertama sampai bab 9, ulama pertama yang dibawakan kata-kata dia, qaul dia, untuk menjelaskan cara ni tak betul, manhaj tak betul, yang pertama sekali ialah Ibn Jauzi yang disebut dulu. Yang dia letak, baru datang Qadiyat, baru datang yang lain-lain baru dia tu. Ibn Jauzi yang paling awal sekali. Itu ulama yang kedua. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Ibn Jauzi ni, dia ada isu yang tidak bersependapat. Seorang tokoh tafsir, seorang lagi ni tokoh hadis. Dan kita pun tahu tokoh hadis ini sentiasa ada kelainan dalam mendepani isu-isu akidah. Mereka lebih tegas, mereka lebih nampak bahaya yang akan berlaku daripada amalan-imalan ataupun perbuatan-perbuatan yang tak jelas dalam agama. Dan satu lagi tokoh yang terkenal dalam fasa kurun ke-6 Hijrah itu, namanya ialah Syihabuddin As-Suhrawardi. Dia ni orang Parsi. Dia ni lah yang banyak mempelopori amalan-amalan yang pelik-pelik sebab nama dia terkenal. Dia ni ada pengaruh pada zaman itu. Jadi banyak benda-benda yang kita bincang dalam risalah ni digagaskan oleh dia dan dibenarkan oleh dia. Orang duk ikut pun kerana dia kata boleh. Syihabuddin As-Suhrawardi nama dia. Nah, kita duk baca risalah ni pun banyak kali kita jumpa As-Suhrawardi. Jadi dia ni berada pada fasa zaman yang sama. 3 orang. Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Jauzi dengan As-Suhrawardi. Tiga-tiga ni berada pada kurun yang ke-6. Yang paling lantang mendepani pada waktu itu ialah Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, seorang yang bermazhab Hanbali. Dia ni memang ulama dalam mazhab Hanbali, cuma dalam akidah dia berpegang kepada Asy'ariyah. Pengajian ataupun metod dia dalam bab akidah dia berpegang pada Asy'ariyah walaupun dia bermazhab Hanbali. Dan pada waktu ini pun kalau kita tengok ulama-ulama sufi pada waktu ini kebanyakannya ialah bermazhab Hanbali. Hatta tarekat-tarekat ni pun kebanyakannya ialah mazhab Hanbali. Walaupun pada waktu tu tarekat-tarekat ni belumlah begitu banyak. Dia tidaklah seperti mana kurun 1000 Hijrah. Iaitu pada zaman Imam As-Suyuti apa semua ni, barulah tarekat tu banyak. Sampailah kepada zaman kita ni, tarekat-tarekat lagi banyak. Dia lagi berkembang pada zaman kita. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok daripada fasa zaman tersebut. Bila mana kita lihat fasa zaman ini, ianya merupakan zaman bermulanya pembentukan. Bermulanya pembentukan aliran-aliran kesufian ni, dia membawa ideologi-ideologi yang berbeza-beza dalam pendekatan. Waktu inilah baru nak letaknya jalan tarikat. Waktu inilah baru nak adanya kefahaman wahdatul wujud. Waktu inilah baru nak adanya elemen Nur Muhammad tu baru nak ada. Jadi ini ialah benda yang kita boleh tengok daripada apa yang wujud pada zaman ini dan membawa kepada zaman kita sekarang. Jadi dalam buku yang dah kita baca ni ada 9 bab. Bermula pada bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan kasyaf. Memahami konsep kasyaf yang ada dalam kelompok sufi. Dan kasyaf ni dipengaruhi oleh ideologi kebanyakannya ialah Nur Muhammad ataupun wahdatul wujud. Dipengaruhi oleh itu. Dan dibawa cara untuk dapat kasyaf itu ialah daripada bentuk zikir-zikir ataupun suluk ataupun apa saja ibadah-ibadah yang ada unsur zikir. Kebanyakan yang macam tu. Jadi kasyaf yang dah kita bahas sebelum pada ni, kasyaf yang diangkat oleh kelompok ini ialah untuk dapat rasa hati ataupun istilah yang dia guna ialah basirah untuk melihat orang sekeliling. Orang sekeliling kita ni, kita dengan siapa-siapa duduk, maka dapat tahu orang ni macam mana. Dia punya keadaan dia tu, dia punya diri dia tu macam mana. Itu antara benda yang kita boleh tengok daripada
kefahaman kasyaf itu. Dia asalnya kasyaf ni yang disebut oleh kelompok-kelompok sufi yang awal, macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kasyaf yang awal ni lah untuk tilik diri. Kita tengok diri kita sendiri, kita menyadari diri. Kashfun an nafsi, menyadari dirinya sendiri. Lepas tu baru pergi kepada kashfun an ghairi. Dia menyingkapi orang lain pula. Sebab tu kasyaf dalam masyarakat kita ni ialah biasanya ada pada orang-orang yang disangka wali, dia ni boleh baca isi hati kita. Itu biasa yang disebut dengan kasyaf. Boleh baca isi hati kita. Boleh baca apa yang kita sedang ungsing, apa yang kita sedang fikir, apa yang dah kita buat semalam, apa yang dah kita lalui daripada beberapa hari sebelum datang jumpa dia. Yang sebenarnya benda-benda ni kasyaf jadi macam ni, baca isi hati, boleh tahu kita buat apa, datang pada mana, sebelum jumpa dia singgah ke mana. Ianya lebih kurang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh kelompok dukun, bomok ataupun pawak yang terlibat dengan ilmu hitam, yang telah membuat hubungan baik dengan jin yang jahat dan juga membuat hubungan baik dengan qarin kita. Sebab tu dia boleh beritahu kita pergi mana. Dia macam lebih kurang. Cuma yang di sini disebut sebagai karamah, yang di sini disebut sebagai ilmu sihir. Tapi bila mana dia ada benda yang sama, ada dapatan yang sama, dua-dua dapat benda macam ni, lalu dia dah bercampur. Yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Dia bercampur di antara keduanya. Bila mana bercampur, itulah yang menyebabkan orang jadi keliru, masyarakat jadi keliru. Yang tu yang menyebabkan tertipu. Dia ni betul ke wali Allah? Ataupun dia ni sebenarnya pengamal ilmu-ilmu yang tak betul, ataupun ilmu hitam tersebut. Tapi mungkin perwatakannya seperti wali Allah. Mungkin ucapan-ucapan mantra yang dia sebut tu menggunakan mantra-mantra yang mirip kepada zikir-zikir yang dibaca oleh orang Islam, ataupun ayat-ayat Quran yang tak berapa jelas, lalu kita menyangka ia bahagian daripada amalan yang betul. Sebab orang awam tidak dapat memahami dengan baik apa yang cuba ditunjukkan oleh orang-orang seperti ini. Okay. Jadi itu kita dah bahas kasyaf. Mudah ceritanya, kasyaf ini boleh berlaku ke tidak? Kalau kita tengok kasyaf ini, ianya banyak berlaku pada zaman Nabi, ialah atas nama mukjizat. Nabi dapat tahu. Ini peristiwa. Macam mana kita baca surah Al-Mumtahanah, kita baca surah-surah dalam Al-Quran cerita tentang peristiwa-peristiwa yang Nabi dapat tahu. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Itu berlaku khusus pada Nabi. Tanpa ada kaedah yang Nabi bentangkan kepada para sahabat. Nabi tak kata, kamu kalau nak dapat ilmu macam aku ni, ilmu boleh tahu. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Okay, ni zikir-zikir dia. Dia tak buat begitu. Benda tu tak berlaku pada zaman Nabi. Sebab Nabi pun tak tahu macam mana benda tu dia dapat. Sebab Jibril yang datang beritahu. Sebab tu tidak ada proses menurunkan ilmu seperti itu kepada para sahabat. Yang jadi isunya sekarang, kelompok-kelompok ini, dia ada proses menurunkan ilmu tu. Menurunkan. Boleh buat satu ritual. Kalau duk buat selalu benda-benda macam ni, kita akan dapat kasyaf yang sama. Maknanya kita ada training. Kita ada satu silibus zikir yang boleh kita buat, wirid-wirid, aurat-aurat yang tertentu yang kita boleh lakukan sebagai cara untuk dapat kelebihan itu. Sebab kelebihan itu ialah petanda kepada hebat. Pengikut-pengikut akan nampak hebat, ataupun orang-orang yang sepengajian, ataupun dia panggil istilah salikin, yang duk belajar sekali, yang duk ikut sekali ni, yang duduk mengatik sekali ni, panggil salikin ni, dia akan jadi orang-orang yang lebih dekat ataupun lebih hebat di mata pengikut-pengikut yang lain. Jadi itu yang diingini. Poinnya, kesimpulannya, kasyaf yang telah kita bahas sebelum pada ini, ianya khususiyah kepada Nabi atas nama mukjizat, tidak diperturunkan kepada mana-mana orang lepas pada tu, dan ia juga berlaku kepada orang saleh atas nama karamah. Pun tidak ada dia punya cara nak belajar, tak ada. Macam mana yang berlaku kepada Umar Al-Khattab ketika mana perang, dia hantar tentera, tiba-tiba dia boleh nampak tentera tu diserang hendak pada belakang, lalu dia sebut
pergi ke bukit ilal jabal. Ini riwayat yang sahih. Lalu tentera tu balik beritahu, kami dengar suara Umar Khattab. Dia berlaku, tapi Umar tak kata, siapa nak ilmu macam ni boleh mari menuntut mai rumah aku pukul 12 malam. Bawa ayam panggang, bawa pulut kuning, bawa segala jenis makanan sedap-sedap. Lepas tu kita turun. Yang tu tak tahu. Jadi itulah kasyaf yang dikelirukan. Sebab atas nama mukjizat dan atas nama karamah, dia tidak akan berlaku proses penurunan. Yang ada ialah warisan ibadah yang betul. Sebab tu buat ibadah, kita belum tentu kita akan dapat benda macam tu. Kalau kita beribadah, kalau tuan-tuan datang salat 5 waktu, baca Quran hari-hari, zikir pagi petang tak tinggal, tapi niat nak dapat karamah pelik-pelik, itu pun salah dalam beribadah. Walaupun ibadah yang kita buat tu betul dah apa yang Nabi ajar, tapi keinginan daripada ibadah, nak supaya kita dapat kelebihan-kelebihan seperti itu. Itu pada bab pertama yang dah kita lalu. Bab yang kedua yang dah kita lalu sebelum pada ni juga ialah bantahan ke atas wajd. Wajd ialah proses terima ilmu melalui beberapa cara. Antara caranya ialah kena buat majlis-majlis berkumpul sama-sama salikin ini. Lalu dibacakanlah syair-syair yang berunsur ketuhanan dalam majlis itu, ataupun nama sekarang dia panggil lantunan kasidah-kasidah. Tapi kasidah-kasidah sekarang ni tak mampu lagi menjadi punca kepada wajd. Sebab kasidah sekarang dah bercampur. Kasidah sekarang dah tercemar. Majlis-majlis yang dikatakan majlis berhimpun, nak berselawat, nak apa, dah tercemar. Sebab apa? Sebab bercampur lagi perempuan satu. Yang kedua yang jadi host kepada majlis-majlis ni pun terkinja-kinja berlari ke depan dewan, belakang dewan, apa semua. Tak turun dah wajd kalau macam tu. Sebab yang paling jaga ikhtilaf pun salah, apatah lagi yang bercampur. Majlis yang duduk ramai-ramai tapi asing lelaki perempuan, tidak ada sentuhan, physical contact tak ada, tidak ada alat muzik, itu pun ulama' menyebut ianya tak betul. Apatah lagi yang macam sekarang, lampu macam konsert apa semua, lagi tak betul. Sebab ritual-ritual ini dia nak supaya berlakunya turun ilmu tanpa kaedah belajar. Asal bagi ilmu tu ialah innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Belajar ni maksudnya kena ada proses catatan, kena ada proses hafalan. Itu nama dia belajar. Ilmu kasbi dia panggil. Ilmu yang kita dapat dengan cara usaha. Tapi untuk kelompok ni dia kata ada kaedah kita boleh terima ilmu, iaitu wajib. Kita duduk dalam majlis zikir, tiba-tiba Tuhan akan beri pada kita ni futuh, pembukaan. Lalu kita boleh faham itu ini. Itu yang keluar tafsir isyari tu daripada kelompok ni. Tafsir isyari maksudnya ialah tafsir yang ditafsir dengan gerak rasa hati semata-mata. Hati dia rasa ayat ni maksud dia macam ni. Sekarang ni dia tidak ada qualification untuk menafsirkan ayat tu. Kita baca Quran, tuan-tuan, kita baca Quran. Kita baca mana-mana ayat dalam Quran. Kita pun tengok makna dia, kita pun rasa benda ni kena dengan jiwa aku. Kita tak boleh panggil tafsir. Benda ni, apa yang aku baca ayat ni aku nampak macam ni. Itu dia panggil reflect daripada bacaan. Pemerhatian. Kita tak boleh isytihar benda tu tafsir. Sebab tafsir dia ada syarat-syarat, dia ada dawabit yang lain. Sebab tu hari ni antara benda yang berlaku dalam pengajian-pengajian berkaitan dengan Quran, iaitu sama ada pengajian umum, tafsir umum, tiba-tiba yang syarah tu pun dia pun keluarkan pandangan-pandangan yang kadang-kadang datang pada pandangan dia. Dia tak boleh kelirukan orang yang dengar sehingga orang dengar rasa tu tafsir. Itu reflect. Itulah yang disebut sebagai tadabbur. Tapi tadabbur pun kena tengok daripada beberapa garis panduannya juga. Orang yang bercakap ni macam ni, hidayah boleh turun. Sebab tu orang dia boleh dapat Quran walaupun dia bukanlah orang yang faham dan mahir bahasa Arab, dia dapat hidayah pada Quran. Dengar saja pun boleh dapat. Sebab memang Quran tu dah mukjizat. Tapi nak sebut di sini bahawasanya bermudah-mudah mengisytiharkannya. Lalu didisiplinkan benda tu, dibukukan. Dijadikan sebagai himpunan-himpunan tulisan-tulisan dan juga benda-benda yang bernilai. Ditranskripkan
zaman kita, maka yang tu bahaya. Sebab ini semua atas nama wajib. Dan lebih mengerikan lagi, wajib ni dia ada beberapa ritual yang bersifat dahsyat ataupun brutal. Sebab sebelum masuk majlis qasidah tu, ada minuman tertentu yang kena minum, ada benda-benda tertentu yang kena ambil dulu, termasuklah ambil ganja. Ada. Sebab tu kelompok tarikat yang terkenal pada zaman ini juga disebut dengan nama Al-Hashashiyun. Hashish dalam bahasa Arab maksudnya ialah ganja. Balas ganja dulu, lepas tu baru zikir. Lepas tu jadilah cakap macam-macam. Ataupun dia ada ritual nak masuk majlis zikir ni, kena tak makan dulu seminggu. Ataupun dia hadkan makanan. Kena makan serba putih. Pakai pun serba putih. Tak boleh kena cahaya matahari. Ini semua benda-benda yang mengakibatkan hormon dalam badan tak stabil. Badan akan jadi kelang kabut. Bila mana dia jumpa benda-benda yang dia rasa macam pelik, lalu dia react dengan benda tu, zikir ke apa, tiba-tiba dia jadi meracau apa semua. Dan dia ingat meracau tu ialah proses turun ilmu. Tak. Tidak ada pada zaman mana-mana nabi-nabi yang terdahulu pun cara turun ilmu mesti meracau. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau ada kelompok-kelompok tarikat yang lebih dahsyat lagi, sampai kepada hubungan bebas. Maknanya bersetubuh secara terbuka. Benda tu ada disebutkan. Sampai kepada benda-benda yang sejenis pun terlibat sekali dalam tu. Ini semua wajib yang bahaya. Wajib yang dusta lah, kita kata dusta. Bukan cara belajar macam tu. Cara belajar ilmu bukan dengan cara seperti itu. Sebab belajar ilmu itu perlu kepada ketekunan. Sebab tu kita jumpa cerita para sahabat pergi musafir sebulan nak dengar satu hadis, cari hadis. Sahabat tak buat dengan duduk zikir, tunggu, bersuluk, makan benda-benda yang tertentu saja, tak buat benda tu. Okay. Bab yang ketiga yang dah kita lalu juga sebelum ni ialah istidlal mereka terhadap Al-Quran. Cara dia orang faham Quran. Memang berterabur cara dia faham Quran. Sebab apa? Sebab sebahagian besar mereka yang terlibat dengan manhaj yang menyeleweng ini, ataupun tarikat-tarikat yang menyeleweng ini, kebanyakannya tidak ada kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Kebanyakannya. Termasuklah kelompok Sufi yang didominasi oleh aliran pemikiran Wahdatul Wujud, macam yang sampai ke tempat kita ni, yang sampai ke Nusantara ni dengan berbagai-bagai nama. Indonesia banyak nama, tempat kita pun banyak nama, Malaysia kita pun banyak nama. Yang paling terkenal ialah Kerajaan Langit. Selain pada tu ialah Bahtera Nuh. Selain pada tu ialah Martabat 7. Ni semua isi sama je. Isi dia Wahdatul Wujud Nur Muhammad. Kebanyakannya mereka-mereka yang terlibat dengan benda-benda ni, ketua-ketua dia, tak kira lah tuan-tuan dan puan-puan nak namakan siapa pun, Ayah P ke, Kahar Rasul Melayu ke, siapa-siapa pun yang datang lepas pada tu, apa saja nama ketua dia yang telah difailkan oleh kita punya autoriti sebagai ajaran yang menyeleweng, biasanya tidak mempunyai kemahiran membaca Al-Quran yang baik. Terti. Memang tak akan boleh baca Quran. Bukan kata merangkak, huruf pun tak kenal. Alif dia kata nak kata beratnya dia punya pemahaman tu. Termasuklah yang duk bising di media sosial tu pun, yang dikatakan penerus kepada aliran ini, yang daripada Penang tu, yang rambut tak berapa nak basuh tu, itu pun sama juga. Sebab suruh baca Quran, dia mari berjebat mufti boleh suruh baca Quran, tak boleh baca Quran. Dia ialah satu benda yang sangat minimum seorang Muslim tak boleh baca Quran. Kalau dia tak boleh baca Quran, macam mana dia sembahyang? Takkan dia berpada dengan Al-Fatihah semata-mata? Jadi inilah bentuk-bentuk penyelewengan ataupun bentuk-bentuk kesilapan yang begitu fatal sekali. Jelas dah tak boleh baca Quran, kok mana dia boleh membahas ilmu-ilmu dalam Al-Quran? Sebab ianya benda basic. Bahkan kita tengok pada zaman ulama dulu, orang-orang hadis yang tak hafal Quran ni pun tidaklah diberikan kedudukan yang tinggi. Tidak ada cerita dia pernah hafal Quran. Tak ada kedudukan tinggi. Ulama-ulama dulu, dia tak ada kedudukan yang tinggi.
Apatah lagi yang tak boleh baca terus. Okay. Yang keempat, bab keempat pun sama, iaitu berdalil kepada as-sunnah. Cara dia istidlal dengan hadis pun pelang kabut dah. Banyak hadis-hadis yang difahami dengan kefahaman yang sangat dangkal, lalu dijadikan sebagai dalil nak kata benda tu boleh, terutamanya nak mengiyakan aliran wahdatul wujud tu. Contoh hadis yang Nabi kata, bila mana Allah Ta'ala mengasihi seseorang hamba tu, maka Allah Ta'ala akan jadi pendengaran bagi hamba tu, penglihatan bagi hamba tu, tangan bagi hamba tu, kaki bagi hamba tu. Lalu dia pun kata hadis ni ialah dalil kata bahawasanya Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Itu antara bentuk-bentuk dia punya istidlal dengan sunnah. Dan memang penguasaan ilmu hadis pun sudah tentu juga akan berterabur juga. Sama macam ilmu Quran. Quran tak boleh baca, hadis pun tak boleh nak bahas lah. Tak tahu pun kriteria hadis sahih macam mana, hadis dhaif macam mana, pembahagian hadis, kutub-kutub hadis apa semua ni, kitab-kitab hadis ni pun tidak diketahui. Bab yang kelima yang sudah kita lalui sebelum pada ni pun, ianya berkaitan dengan cara mereka berinteraksi dengan kata-kata guru mereka, tindakan guru mereka, ataupun penulisan guru-guru mereka. Mereka akan mengangkat setinggi-tingginya, bahkan lebih lagi daripada Al-Quran dan juga hadis. Sebab tu kita akan tengok kemuncak kepada melampau ataupun hulu ni sudah berlaku dalam sejarah umat Islam. Dan sampai hari ni pun masih ada. Sebab tu sebahagian orang, dia percaya simpan kitab tertentu ni lebih baik daripada menekuni Quran dan hadis. Kita pernah tengok antara kitab yang dijadikan sebagai kecenderungan macam tu. Macam Ihya Ulumuddin, dicenderungkan seperti itu. Kita tak kata sini, kita tak kata kitab Ihya tu salah. Cuma kita kata kecenderungan, sehingga ada orang kata simpan Ihya Ulumuddin tu rumah tak masuk curi. Simpan Sahih Bukhari rumah tak masuk curi. Dia jadi macam tu. Dia pergi kepada benda tu. Dia pergi kepada kecenderungan yang melampau. Apa sajalah kitab-kitab apa pun. Simpan kitab ni, dia akan jadi macam ni rumah, kita akan selamat. Wirid dengan wirid seperti ini, maka dia akan menyebabkan kita akan lebih selamat lagi. Contoh sehari dua ni orang duduk promote, ada satu orang ni dia duduk promote satu wirid yang diketengahkan oleh satu kelompok tarekat, nama dia tarekat Ba'lawi. Tarekat Ba'lawi ni ialah tarekat yang dibawa daripada Hadramaut, daripada kelompok habaib yang ada di sana, termasuklah yang sampai ke tempat kita ni. Iaitu satu wirid, nama dia wirid sakran. Wirid sakran. Sakran tu maksud dia mabuk. Sebab diperkenalkan oleh satu orang tokoh, iaitu Imam Al-Haddad, disusun. Cuma dia ada beberapa orang tokoh yang dengan gelaran Al-Haddad ni. Cuma yang belakang dengan As-Sakran tu, saya tak ingat nama dia. Ada satu orang penceramah di negara kita ni, dia promote benda tu dan dia beritahu garis panduan untuk beramal dengan wirid tu. Wirid ni kena baca sehari sekali. Jangan baca sehari 2 kali. Kecuali nak pergi perang. Dia kata ini ialah untuk pergi perang. Masalahnya wirid ni datang kemudian. Lalu orang-orang yang mendahului, yang dah perang awal dulu lagi, macam para sahabat dah perang awal lagi, tak sempat dengar pun wirid sakra ni. Lagu mana? Dan perang-perang tu menang juga. Perang Badar, perang-perang yang ada lah menang. Tak perlu pada wirid sakra ni. Dia kata sebab wirid sakra ni kalau kita baca, dia boleh menyebabkan orang takut pada kita. Tempat tu pun kena gaya. Kalau tak kena gaya boleh jadi kosong. Dia kata kalau siapa baca wirid sakra ni, dia menekuni wirid sakra ni. Sebab tujuan wirid sakra ni ialah untuk menjaga kita daripada kebinasaan. Dia ada cara dia lah. Dia ada satu bacaan khusus dia. Lepas tu dia disusuli dengan ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ada beberapa cara lah wirid sakra ni. Dia ada beberapa bacaan dia. Macam Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta.
dan sekian ada lagi lah dia punya wirid dia tu, hasbiyallahu la ilaha illa anta. Dia punya bacaan sama je macam zikir-zikir yang duk ada dalam hadis, tapi dia punya pemusatan zikir tu, difokuskan zikir tu ke mana, lalu diangkatlah zikir-zikir ni. Dijadikan ianya sebagai benda yang wajib untuk sentiasa diingati, lebih daripada zikir-zikir Nabi. Macam dalam setengah-setengah masyarakat, dia jadikan kata-kata Tok Guru tu begitu kuat untuk dipegang. Memang masyarakat kita terbina dengan cara beragama macam tu pun. Sebab tu kalau tuan-tuan sembang dengan mana-mana orang yang agak kuat pegangan tradisional dia, dia mesti kata Tok Guru sebut macam ni, Ustaz ni sebut macam ni, dalam kitab ni sebut macam ni. Dia nampak dia punya kuat, dia punya tak nak keluar. Macam setengah masyarakat kalau di Pantai Timur ni, dia terkenal dengan syahadah Tok Guru. Memang kena baca, sebelum tidur kena baca, bangun tidur kena baca. Tak salah, syahadah Tok Guru tu kalau tuan-tuan dengar, syahadah Tok Guru ni Tok Guru Baluk lah yang duk buat syahadah ni. Dia adalah bacaan dia tu, panjang jugalah bacaan dia. Cuma nak sebutnya lah, sebelum bawa kereta pun nak kena baca. Akhirnya yang ditinggalkan apa dia? Yang ditinggalkan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Doa Nabi ditinggalkan, syahadah ni yang diangkat. Saya sebut sekali lagi, syahadah ni tak salah. Syahadah Tok Guru tu, memang dalam syahadah Tok Guru tu, dia ada unsur nafi, unsur isbat yang kita duk mengaji dalam akidah, betul. Tapi wirid ini telah menempati apa yang Nabi tunjuk sebelum pada itu. Apa yang Imam Nawawi susun dalam Al-Azkar mulai dipudarkan pengamalan dia, tidak di masyarakat. Nak keluar rumah ke, nak apa ke, dia tak ada. Sebab tu bila mana kita tengok orang kita kan, bila mana ada apa-apa je, orang tak sedar ke apa, suruh mengucap. Kok mana suruh mengucap? Ada orang macam sesak nafas ke, lekat tulang ke pun suruh mengucap. Dia macam tak nampak apa benda yang lebih jelas lagi yang Nabi ajar. Dia tak nampak. Sebab tu kita tengok ada orang dia boleh ingat bacaan-bacaan yang pelik-pelik, tak jelas, amalan-amalan yang pelik-pelik. Tapi kalau kita tanya apa yang Nabi ajar, doa apa yang Nabi ajar bila mana kita nak pergi masjid, tak tahu. Bahkan ada yang lebih teruk lagi, doa yang simple, masuk masjid pun dia tak tahu. Tu belum lagi amalan-amalan yang macam dia dah modify daripada kebiasaan yang Nabi ajar. Contoh, bila mana azan, kita kena jawab apa yang muazzin sebut tu sama macam apa yang dia laungkan lah. Bila mana muazzin sebut, Nabi kata faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Sebut macam mana muazzin sebut, kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kena sebut la haula wala quwwata illa billah. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa setengah orang sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia baca apa ayat tak, lepas pada tu dia kucuk ibu jari dia sapu kat mata. Mungkin tuan-tuan pernah tengok amalan dia tu. Tu amalan nak bagi cerah mata. Ambil kat mana tak tahu. Di situ dekat asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu ada bacaan lain Nabi ajar, dan bacaan tu fadilat dia ampun dosa. Ni kalau mata cerah, dosa tak diampun, tak ada guna. Dia ada orang nak amalan tu. Saya daripada dulu saya mengenali zikir ni, waktu duk belajar tahfiz di Terengganu dulu, yang beritahu tu ialah sebahagian daripada guru-guru kita yang mengajar dalam kelas pun. Yalah, mungkin kadar ilmu dia pun banyak tu je, dia pun tak jelas nampak tu. Itulah yang dia sampai kepada anak murid. Tapi nak katanya, ada orang yang amal benda tu sampai ke hari ni pun. Sebab duk rasa benda tu ialah ilmu yang benar, yang memang tidak boleh disanggah, tidak boleh ditempati dengan sunnah Nabi yang lain dah. Sedangkan Nabi ajar pada kita bila mana habis saja muazzin sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Siapa sebut yang tu, Tuhan ampun dosa dia. Semua dosa kecil lah. Dia beza dengan zikir pagi petang. Zikir pagi petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Tapi untuk kes antara asyhadu anna Muhammad Rasulullah nak pergi kepada hayya 'ala salah tu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya. Muhammad dulu. Barulah wa bil Islam dina. Sebut yang tu. Tapi dah kalau sibuk nak kucuk ibu jari, maka tak akan tenggelam lah. Yang sunnah tu akan tenggelam. Yang sunnah tu akan tenggelam. Dia akan ditempati oleh benda lain. Dia akan diambil oleh benda-benda yang lain. Dia macam-macam. Dia kaedah dia, ibu jari tu letak dekat langit dulu. Maknanya air liur dekat langit tu sapu dekat mata. Itu ubat cerah mata. Tak tahu lah. Kena tanya pakar mata, betul ke tak air liur kita ni boleh memberi kesan kepada cerah dan kelamnya mata kita. Cuma nak katanya, saya nak sebut sini ialah amalan tu, sebelum kita terima, kita kena cek dan selidik dulu, amalan ini ada tak yang Nabi tunjuk. Takut kita buat tu tenggelam yang Nabi tunjuk, naik yang Nabi tak tunjuk. Naik yang Nabi tak tunjuk. Jadi itu antara benda yang kita kena orang kata apa, kena biasa kan dalam beragama ni. Macam makan garam di awal pagi apa semua. Sedangkan hadis tentang makan garam ni sudah dibincang panjang oleh para ulama. Kebanyakan hadis tentang makan garam, sebelum ambil apa-apa ataupun sebelum makan sesuatu ni, ianya paling-paling okey pun dhaif. Tak sampai pada hasan ataupun sahih. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk makan garam kalau saja-saja nak makan. Tapi kalau rasa benda ni Nabi buat, maka dia kena hati-hatilah. Betul ke Nabi buat? Dia macam orang pergi kepada kedai tips untuk salat taubat, kena ada mandi taubat dulu. Kok mana mari? Kena ada mandi dulu. Tuan-tuan, mandi-mandi ni kita kena tengok situasi masyarakat Arab. Di Jazirah Arab, sumber air terhad. Sumber air ni sangat terhad. Jadi nak cerita mandi kerap ni, dia bukan menjadi kebiasaan orang di sana. Macam orang sebut, dia kata, bahkan benda dia sebut dalam kuliah boleh, sebahagian perkuliah. Dia kata Nabi ni kalau mandi, Nabi akan mulakan dengan kaki dulu. Baru pelan-pelan. Dulu orang motivasi duk pakai petua ni. Untuk anak cemerlang, sekolah, apa-apa semua. Betul atau tidak? Yang pasti dalam hadis sebut, kata Aisyah, Nabi kalau mandi, dia mulakan belah kanan. Dia tak sebut kepala dulu ke, kaki dulu ke, tak sebut. Secara umumnya. Kalau ada penemuan dari segi medical, memang betul benda tu ada manfaat, maka kita kata manfaat medical, bukan manfaat Nabi sebut. Sebab tak semua benda-benda yang berkaitan dengan kesihatan ni Nabi tunjukkan. Tapi apa yang Nabi tunjukkan tu mesti ada manfaat. Kalaulah medical tak dapat buktikan manfaatnya, tapi ia tetap bermanfaat walaupun kita tak tahu. Contoh tidur mengiring belah kanan. Sebab apa kelebihan dia? Ada dah orang buat kajian pun, tapi andai kata kalau tak ada kajian, kita akan buat macam biasa. Sebab itu yang Nabi buat, itu yang Nabi tunjukkan. Jadi itu antara bentuk kesan-kesan mengagungkan kaul syekh ni apa-apa semua ni lah. Ataupun amalan-amalan untuk guru buku-buku dia apa semua sekali. Bab yang keenam kita lalu sebelum pada ni ialah bab hulul dan wahdatul wujud. Yang ni sebenarnya lebih kurang dengan bab yang kedua, iaitu wajib. Hulul dan wahdatul wujud ni ialah menyatunya Tuhan dengan makhluk ataupun makhluk naik menyatu dengan Tuhan. Seperti mana yang diimani oleh Kristian, Nabi Isa itu ada pada diri dia unsur lahu dan nasu. Dua-dua tu ada, iaitu unsur manusia dan unsur Tuhan. Mudah ceritanya, benda-benda ni ialah tujuannya nak dapat benda-benda pelik. Nak dapat kekebalan, nak dapat tak dilihat oleh orang, nak dapat boleh terbang, nak boleh dapat jalan atas air, dapat tolong orang itu ini. Ianya berkait. Jadi ini semua ni bukan lagi kecenderungan golongan tasawuf yang asal. Golongan tasawuf dia kira nak bersih diri dan konsisten diri dengan ibadat. Dia bukan kejar benda-benda macam ni. Itu asalnya. Sebab tu saya sebut tadi, kita beribadah sebab Nabi tunjukkan pada kita untuk beribadah. Kita boleh karamah, tak boleh karamah, tu cerita kedua. Tapi sebenarnya karamah yang paling orang tak perasan ialah konsisten beribadah.
Berapa ramai orang yang semangat beribadah pada setengah-setengah musim, lepas tu dia berhenti. Itu tanda tak ada karamah. Karamah tak ada, hilang. Karamah maksudnya kemuliaan. Antara bentuk kemuliaan ialah konsistensi di atas satu perbuatan. Bila mana kita kurang konsisten, kemuliaan tu akan terkurang, tercabut. Itu yang dimaksudkan. Bab yang ketujuh, fana. Fana ni ialah dia nak pergi kepada makam terangkatnya syariat. Orang yang duduk di makam fana ni ialah orang yang mungkin dia melalup dah macam orang gila dah apa semua. Itu yang dimaksudkan dengan fana. Jadi fana ni pun tak ada. Sebab apa yang berlaku pada orang yang paling bertakwa dan orang kedua yang Nabi akui keimanan dia, iaitu Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar tidak berlaku fana pada dia. Kita tak tengok Abu Bakar tu jadi cakap seorang, jalan tak pakai baju, pergi dekat mana-mana tempat, conteng dinding, conteng kereta orang, conteng muka orang. Kita buat macam tu. Jadi itu bukan bentuk ibadah yang sebenarnya. Kita boleh laluan kepada asal.
Okey. Sikit lagi apa yang kita nak tengok sepintas lalu daripada buku kita ni, iaitu bab ke-8 dan ke-9. Bab ke-8 ni antara yang paling panjang dalam buku ni, iaitu bantahan bid'ah dalam ibadah. Penulis dah susun beberapa isu yang ada tokok tambah, macam puasa, doa dan zikir, khulwah dan uzlah, dan juga pengguguran taklif syarak. 4 benda. Macam puasa, dia tambahkan syarat-syarat puasa. Puasa macam kena makan benda tertentu. Tak boleh makan semua benda. Tanpa sebab daripada perubatan pun, kerana memang nakkan sesuatu yang sebagai tambahan, kebolehan-kebolehan tambahan. Doa dan zikir paling banyak lah. Doa, zikir ni memang dicemari dengan bermacam-macam ratib sekian, apa-apa saja aurat sekian. Sebab tu setiap tarekat dia ada aurat tu sendiri. Aurat ni ialah zikir-zikir khusus dia, yang menjadi basic ataupun teras kepada tarekat itu. Macam kita sebut tadi, Pahlawi dia ada sakran, hizib sakran ataupun wirid sakran. Kalau tarekat Tijani dia ada selawat fatih, dia ada beberapa dia punya zikir utama. Kemudian khulwah dan uzlah ini ialah penambahan kepada iktikaf yang dah ada dalam sunnah. Iktikaf di masjid, tapi khulwah dan uzlah lebih lagi. Kena cari tempat, menjauh diri daripada masyarakat. Akhirnya tidak ada penyertaan dalam salat fardu berjemaah, sampailah kepada salat Jumaat pun tak ada. Dan yang keempat ialah pengguguran taklif syarak, iaitu tak perlu buat apa dah. Salat tak perlu apa, tak perlu semua, tak perlu. Dan yang terakhir ialah bantahan ke atas ghulu terhadap wali Allah. Semua benda diwalikan. Orang-orang yang tak jelas pun dikatakan wali, walaupun tindak tanduk dia itu adalah tindak tanduk yang melawan moral manusia, bahkan tak berperi kemanusiaan sekali pun. Jadi semua 9 bab ni realiti yang berlaku pada kurun ke-6 Hijrah. Sebenarnya kurun ke-5 dah berlaku dah. Kurun ke-6. Dan benda ni berterusan tak? Ya, berterusan sampai sekarang. Sampai tahun 2025, sampai 1147 ni, duk ada lagi lah. 9 benda yang dah kita bahas. Masih lagi ada. Dan sangat ramai lagi masyarakat yang melihat ini ialah level lain bagi orang beribadah. Ini bukan penyelewengan, tapi ini ialah level lain beribadah. Sedangkan ini bukanlah level yang menunjukkan keistimewaan, tapi ianya penyelewengan yang telah dibenarkan oleh penerimaan awam. Itulah benda yang kita boleh tengok dekat dengan 2 tahun kita baca buku ni. Jadi untuk kali akan datang, saya masih lagi belum bincang lagi apa kitab yang ingin digunakan untuk sambungan kuliah kita di sini. Dulu ada cadangan Talbis Iblis. Talbis Iblis ni pun keras juga lah. Dia kitab-kitab yang agak tajam, mengkritik amalan-amalan dan juga silap faham dalam kebiasaan masyarakat, pun ditulis oleh Ibn Jauzi yang kurun ke-6 ni. Tapi yang tu tak apa, kita bincang lain. Yang tu saya akan update balik lah macam mana. Nanti pihak masjid akan maklum balik macam mana. Jadi malam ni selesailah kita punya buku ni, iaitu bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Berpada situ kita pada malam ni, moga Allah Ta'ala berahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.